GAP atau EPP, mana kaedah pembelian emas yang lebih untung untuk anda? Sebelum tu kita lihat apa itu GAP. GAP ialah Gold Accumulation Program, iaitu kaedah pembelian emas dalam bentuk akaun di mana anda kumpulkan gram emas anda dalam akaun GAP yang Public Gold pegangkan bagi pihak anda yang disimpan di peti besi dekat Penang. Okey, so anda boleh beli emas serendah RM100 setiap kali buat transaksi dalam akaun GAP dan tidak ada komitmen, tidak wajib anda bayar ataupun beli emas setiap bulan. Okey, EPP pula ialah Easy Payment Purchase, di mana anda berjanji, anda buat kontrak dengan Public Gold untuk membayar emas tersebut selama 6 ataupun 10 bulan. Contohnya, anda membeli emas 10 dinar berharga RM18,000. Jadi, anda membayar RM1,800 dengan Public Gold setiap bulan. Wajib ya untuk anda selesaikan pembayaran setiap bulan. Selepas habis bayar, anda akan dapat emas tersebut dalam tangan. Okey, so EPP ni kalau anda melanggar perjanjian, lambat bayar sebulan, anda kena bayar penalti 10% daripada harga emas total emas tersebut. Okey.